Isu General Thailand ni dah masuk sampai dalam parlimen. Dan semalam seorang TikToker telah ditahan dan ditangkap ketika dia mengulas isu pasal isu General Thailand ni. Wah, rakyat marhin biasa je korang tangkap bila ulas isu pasal ni kan. Okey, dalam parlimen dah ada lah yang bersuara, tapi tak ada seekor pun yang bunyi kan. Okey, jadi dekat sini Walanon, kerja kau ni bagi orang kena tangkap ke dalam je kan. Kan, jadi dekat sini aku nak cakap dengan kau Walanon, sebagai penjilat Noor Abrahi, betul-betul taksuk kepada Noor Abrahi ni. General Thailand tu dia tuduh Noor Abrahi ni pengkhianat, kau tahu. Pengkhianat, pengintip. Ya. Lepas tu musuh dalam selimut. Tuduhan ni berat tau. Ya. Kalau kau rasa kau ada kuasa sekarang ni, kau gilah tangkap General Thailand tu. Dia buat tuduhan yang liar ni. Berani ya? Anwar ni hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun dia jadi Perdana Menteri. 2023, 2024, awal tahun 2025. Ada tak kau dengar, kau tengok rakyat marhain TikToker yang bukan ada jawatan ditangkap oleh pasukan polis menggunakan dinai jenayah berat atas akta hasutan? Pernah tak? Jangan kira lah dengan Cikgu Bat sebelum ni lain cerita. Ni. Kau orang fikir, jangan tanya cakap, fikir. Pernah tak 2023, 2024, awal 2025, rakyat marhain ini ditangkap menggunakan dinai jenayah berat, berbijik-bijik kenderaan pergi rumah, pergi tangkap pagi-pagi buta? Pernah tak? So kenapa dulu tak ada, sekarang ada? Fikirlah, jangan percaya. Bermakna apa? Bermakna masa dia tak banyak, dia panik. Dalam masa-masa terdesak ini, dia nak tutup mulut rakyat. Dia nak kita ni jangan lawan. Ikut je. Ini yang berlaku. Sebab dia dah terdesak, masa dah tak banyak. Dan sebagi tahu malam ni, terpulanglah Walanon nak percaya ke tak percaya, memang sikit je lagi. 3 kali Jumaat aku bagi. 3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. Bukan meninggal lah. Tak tahulah kalau meninggal, alhamdulillah kan. 3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. Apa yang berlaku? Tak tahulah. Tetapi yang pasti, kemaluan yang memalukan. Ingat Kemaluan yang memalukan. 2023 sebagi tahu. Ada 3 benda. Kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan, penampilan yang tak dapat diubah. Penampilan yang tak dapat diubah, sampai hari ni orang semua nampak. Stoma bag dia, kejap tangan dia bengkak, kejap leher dia bengkak, kejap ini. Tempoh hari, dah mengaku dah pula sakit. Sakit, tak tahulah sakit apa lah kan. Lepas tu tunjuk melompat lah apa semua. Penampilan yang tak dapat diubah, dan dia tak akan dapat ubah guys. Ke depan ni pun kita akan dapat tengok stoma bag dia. Kita akan nampak. Dia tak boleh buat apa dah. Okay. Now, proses kemaluan yang memalukan. Dah berjalan dah. Sama ada korang sedar tak sedar, dia dah berjalan dah. Walanon mungkin dia tak nampak. Tempoh hari waktu Trump datang, Walanon bangga Trump datang, tapi sebenarnya itu kemaluan yang memalukan untuk diri dia. So, dia akan berlaku lagi kemaluan yang memalukan ini, yang semalu-malu dan sehina-hinanya untuk Anwar Ibrahim. Kemudiannya, barulah kepada kejatuhan yang amat dahsyat. Macam mana dahsyat dia? Saya tak tahu. Tapi saya yakin, dia punya jatuh kali ini memang betul-betul macam nangka busuk. Kau punya pure punya jatuh. No mercy. Yang mana jatuh ni dia tak boleh bangun balik dah. Kalau sebelum ini, dia jatuh, dia masuk penjara, dia keluar, dia melawan balik. Dia masuk penjara, dia keluar, dia melawan balik. 2020, dia tak dapat jadi Perdana Menteri, dia lawan balik. Kali ni tak ada dah. Kali ni, habis. Dia tak akan dapat bangkit balik dah. Sebab ini kejatuhan yang amat dahsyat untuk diri dia. Jadi, kita tengoklah. Sebab tu saya bagi tahu, jangan percaya. Fikir. 2023, 2024, awal tahun 2025, tak ada. Pihak polis pergi tangkap. Ramai orang ni. Bukan 1, bukan 2. Tak tahu dah berapa puluh orang dah. Yang ditangkap kerana mengkritik Anwar Ibrahim. Yang mana menggunakan Akta Hasutan 1948. Tadi Tuan Rafiq pun bagi tahu. Sir ni, anak guam dia, peguam Sir, Tuan Rafiq lah. Akta Hasutan 1948. Dia terkait dengan raja-raja Melayu yang di Pertuan Agong ataupun
nak menggulingkan kerajaan. Tapi kalau kritik Perdana Menteri, dia tak boleh gunakan Akta Sultan, tetapi arahan yang diberikan oleh Pudin Poka. Ingat menteri yang jaga polis adalah Pudin Poka, Menteri KDN. Arahan buka Akta Hasutan. Kritik Perdana Menteri Akta Hasutan. Tak ada dalam perlembagaan. Tak ada. Tapi nak menakut-nakut dengan kita supaya boleh tangkap. Gini je guys, sebenarnya dia boleh panggil untuk ambil statement. Dia boleh panggil untuk ambil statement and then tak apalah. Pihak polis buat siasatan. Tak perlu tangkap pun. Tetapi oleh kerana masa dah tak banyak, masa dah suntuk, dia gunakan Akta 1948 ini, beri tekanan kepada rakyat Marahan ini, macam contoh pekerja RSB Bank yang perempuan tu, supaya boleh ditangkap. Ingat Akta 1948 Akta Sultan ini boleh ditangkap. Supaya tangkap, masuk ke dalam lokap. Itu je. Nak sumbat dalam lokap supaya rakyat ini dia takutlah. Tak bercakap dah. Dah ada dah, saya tengok ada dah yang kena tangkap tak bercakap. Jangan takut. Jangan lawan. Sebab, jangan takut. Kita kena melawan. Sebab apa? Sebab dia tengah ketakutan. Dia dalam ketakutan. Takkanlah kita nak mengalah. Kita ramai. Dia sikit. So, bila dia dalam ketakutan, kita hentak lagi. Teruskan bersuara. Contoh hari ni. Dah bebas, alhamdulillah. TikToker nama Iskandar bersuara. Tadi Tuan Rafiq mewakili dia. And then Reman ditolak. So, dia dah bebas lah. Alhamdulillah lah. Tadi pun rumah dia mesej saya apa semua kan. Tak ada bantu apa pun. Just bagi contact number Tuan Rafiq lah. Peguam kan. Jadi, itu contoh lah. Yang mana tak ada kesalahan apa pun. Tetapi kenapa nak pergi tangkap? Dan saya nak ingatkan lagi sekali. Sekarang ini, kepada pihak polis yang dengar ni. Polis ramai sokong saya. Dia ramai. Dengan kita sama je. Dia sedang mengkambing hitamkan polis. Dia sedang mengkambing hitamkan polis. Dia nak bagi kita marah dengan polis. Bukan sekali, dah banyak kali dah. Dia cuba main naratif supaya again pihak polis. Ingat Kampung Sungai Baru? Ingat tak? Kampung Sungai Baru, tiba-tiba dia kata ada gangster dengan pemaju. Bila hari kejadian, pemaju tak ada. Ada kumpulan gangster duduk dengan penduduk. Serang polis. Penduduk pun tak tahu. Penduduk pun tak kenal ni. Tetapi orang kata itulah penduduk. Padahal bukan penduduk. Gangster yang duduk dalam penduduk serang polis. Cuma nasib baik OCPD pecah kepala. And then gangster ni pun gangster tek kucing lah. Dia pun takut lah OCPD dah pecah kepala. Tak jadi. Kemudiannya demo depan kedutaan US. Ingat masa Sumuk Flotilla, ni wayang dia orang lah. Tiba-tiba again pihak polis. Kata pihak polis ganas lah, zalim lah, apa semualah. Dia nak bagi kita anger, marah dengan pihak polis. Termasuklah penangkapan-penangkapan yang dibuat ini. Mereka pegawai polis, anggota polis ni, mereka ikut arahan. Bos diorang ni. Bos diorang ini, arahan daripada Menteri KDN, gunakan dina jenayah berat. Pergi tangkap korang depan rumah, provoke bagi korang marah. Jangan. Saya nak ingatkan, jangan marah, tenang je. So kalau lepas ni, andai kata, korang kena tangkap, tak kisahlah. Siapa nasib lah, ini perjuangan kita guys. Siapa kena jackpot. Ingat siapa kena jackpot. Rezeki. Dalam perjuangan ni nama dia rezeki. Kalau tanya saya, ni rezeki. Okay. Apa saja provokasi, relax. Tenang, sabar. Jangan kau nak melatah ataupun buat benda yang bukan-bukan. Mereka sedang provoke rakyat against pihak polis. Dalam masa yang sama, mereka provoke pihak polis. Nampak? Dalam masa yang sama, mereka provoke pihak polis. Mereka bagi tekanan kepada pihak polis. Apa tekanan dia? Elon baju tak dapat. Elon penyiasat tak dapat. Elon detektif tak dapat. Elon ni tak dapat. Dia bagi tekanan kepada pegawai dan anggota polis kat bawah ni yang stres dengan kerja. Sebab Elon ni tak dapat sebab pending. Nak Elon sandaran ini. Jadi kita ni bila kita ada gaji and ada Elon, tiba-tiba tak dapat, kita akan ada tekanan lah. Kita nak bayar itu, kita nak bayar ini. Lepas tu berdepan pula dengan rakyat yang provoke. Dia jadi spark. Nampak tak? Anwar Ibrahim ni Anwar Ibrahim. Bukan baru ni. Lupa ke 98 dulu macam mana dia provoke polis? Sebanyak kali saya ingatkan. Kalau tidak, tak adalah lebam biji mata dia Rahim Noor tumbuh. Lebam biji mata Rahim Noor cepuk tu. Ketua Polis Negara cepuk tu. Bukan constable, bukan inspektor. KPN. Cepuk dia. Dia provoke. Jadi sekarang ni, baik pihak polis,
baik rakyat, tenang, sabar, jangan masuk dalam perangkap ni. Ingat tenang je. Pihak polis jalankan tugas, gunakan budi bicara. Saya nak ingatkan ni. Pegawai polis, pegawai tangkapan, gunakan budi bicara. Korang jangan nak buat-buat pailang pula. Walaupun kau polis tak boleh buat pailang. Sebab ini rakyat, ini kes politik. Ini bukan kes liwat, kes simbah asid, ataupun kes pecah rumah ke, curi barang ke. Bukan. Bukan. Ini kes politik. Bercakap, rakyat bercakap. Jadi pegawai polis yang nak pergi tangkap pun kena guna budi bicara. Biar berakal. Rakyat pula, sama juga. Polis jalankan tugas, kita pula relax, tenang. Kalau ada provok pun relax je. Bagi kerjasama, budi bicara, relax. Dapat Jangan masuk dalam perangkap. This is Anwar Ibrahim. Dia nak kita ni belaga sama kita. Dapat? Okey, cun.